Mungkin semua teori konspirasi Abang Hakim ni ada asasnya untuk kita percaya yang semua benda ni ada kaitan. Yelah, sebab semua benda ni kan jadi secara tiba-tiba. Macam memang dah dirancang rapi. Contohnya, patutnya Encik Norman pergi umrah hari tu, naik commercial flights. Tapi tiba-tiba Alisa tukar ke private jet. Dan yang lagi pelik, patutnya Encik Norman pergi dengan Puan Emma. Tapi tiba-tiba Puan Emma decide untuk tak nak pergi sebab video dia viral yang dekat basement tu. Remember? Ya. Okey. So, persoalannya sekarang, siapa yang viralkan? Dan kenapa Alisa tiba-tiba tukar daripada commercial flights to private jet? Mungkin memang wujud teori konspirasi yang cuba nak jatuhkan Puan Emma dengan Cik Norman. Or, Cik Norman dengan Alisa ada rahsia besar yang melibatkan a series of constipation menurut teori Abang Hakim kita.